Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 29 punya, part nombor 29. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part nombor 28 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. Aku dah buat dia punya playlist tu, so kau just perlu tekan kat bawah tu je lah. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Cycliza ke Cyclaza, sebab dia macam cycle, macam bicycle tu kan. So inilah box Cycliza tu. Macam biasalah dia nombor dia MS50 tu. Lepas tu Pokemon Takara Tomy ada dia punya nama lah, Monster Collection. And ada gambar Pokemon Cycliza tu. Lepas tu tepi dia sakat gambar dia. Belakang dia sakat ada tulisan Japanese ni, made in Vietnam. And bahagian atas dia ada dia punya data tu lah, detail-detail dia, tinggi dia berapa, berat dia berapa. Lepas tu tepi dia belah sini sakat gambar daripada belakang dia. And bawah dia sakat cautionnya, yang apa ni, choking hazard tu je. Jangan sampai anak-anak korang tercekik. So kalau korang belikan tu anak-anak korang, kau kena aware lah kot, sebab benda ni kecil-kecil kan. Kau dia tertelan dan jadi satu hal. So aku buka dia punya tape ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya ni pun lebih kurang sama je macam yang Quaquaval. Dia packing dia macam teruk sikit. Bukan teruk, dia macam tersalah masuk tau. Patut yang ada satu space tu dia belah sini tau, supaya lagi senang kita nak masuk jari tau, nak buka. Tapi itulah, orang ni pun macam, so terpaksa kemikkan dia sikit. Itulah macam aku cakap tadi kan, sepatutnya yang ni belah sini tau. So yang space ni belah sini, so senang nak masuk jari. Itulah, so jadi macam susah. So nak tak nak kotak dia kena kemik sikit. So yang dalam box confirm dia akan ada yang cardboard ni, and dia ada tape-tape ni lah. Sekejap, mana pula gunting. Pokemonnya kecil je, tapi kotak dia macam besar. So ibarat macam beli kotak je kan. So ni adalah Pokemon Cycliza tu. Dia ni macam cicak kau main dengan yang motor ke basikal. Motor lah, sebab dia boleh gerak sini kot. Cycliza tu nama English dia, nama Japanese dia adalah Mototo Kage. Dia bukan Moto Kage, dia Mototo Kage. Dia ada double Toto, Mototo Kage. So first kita kat bahagian muka dia dulu. Muka dia macam yang Ben 10 tu apa, Accelerate kan. Dia macam ada pakai helmet macam tu. Dia helmet dia tu melekat kat dia punya bahagian kepala. And yang ni ada dia punya yang orange tu. Yang orange ni aku tak sure apa benda, tapi dia punya paint job tu agak kurang lah, sebab maybe sebab kecil sangat kot, susah nak colour kan. Lepas tu mata dia ada warna putih, and ada dia punya hidung tu. Mulut dia tak ada nampak tau. Maybe yang warna darker sikit ni bahagian mulut dia kot, dia boleh terbuka. Lepas tu kat atas kepala dia tak ada benda apa sangat, tak ada detail lah. Tapi kau tengok macam Accelerate pun ada juga. Tapi kalau Accelerate yang Bentay tu pun sama juga, cicak juga kan. Kategori yang Cycliza ni, dia ni adalah Mount Pokemon. And kat bahagian leher dia ada tayar macam ni. Tayar dia macam tercekik, tayar pun ada juga. Tapi tayar tu macam separuh je. Tapi kalau kau main game dia, Cycliza ni boleh jadi tayar, bukan jadi tayar, boleh jadi kau punya ride tau. Kalau kau main yang game Pokemon Scarlet Violet tu lah. Type yang Cycliza ni, dia ni adalah Dragon and juga Normal type Pokemon. Yelah, sebab dia macam cicak macam ni, confirm dia tu jadi yang Dragon type. Tapi tak juga, macam Charizard tu dia macam cicak juga kot, tapi dia bukan Dragon type. Maybe sekarang punya Pokemon dah more alert kot, dia nampak macam cicak macam ni, confirm tu jadi yang Dragon type. Yelah, sebab dia tak nak fan complain kan. Lepas tu detail kat Cycliza ni, kat tangan dia tak ada apa sangat, dia sakat warna hijau macam tu je. Detail pun tak ada, sakat kosong je. Lepas tu kat kaki dia pun sama, tapi dekat bawah tapak tangan dengan tapak kaki dia, dia ada macam paw ni tau, macam yang Meow punya, bukan Meow, macam kucing punya ni kan, paw ni kan dia warna hitam. Lepas tu Cycliza ni dia keluar time yang dekat yang gen ke-9, yang Paldea region. Nombor Pokédex entry dia 0967, nombor 967. Lepas tu kat bahagian belakang Cycliza ni tak ada apa sangat, sakat warna hijau macam tu je. Kalau kau main game dia, yang ni jadi tempat duduk dia tau. So kau punya avatar tu duduk kat atas badan ni, and ekor dengan dia punya ni tu jadi tayar tau. So dia tu gerak macam tu. Lepas tu ekor dia ni pun, ekor tayar ni sakat belang hitam macam tu, belakang dia ada warna putih. Maybe sama dengan ini kan, nampak warna dia sama je, dia akan jadi tayar macam tu. Lepas tu Cycliza ni dia tak di evolve tau, dia memang lahir macam ni, mati pun macam ni. Maybe dia ni memang dia takdirkan untuk jadi motor macam tu, so dia tak payahlah evolve ke benda. Tapi kalau dia evolve pun macam pelik juga, sebab dia dah jadi motor kan, nak evolve nak jadi apa, nak jadi beca. Walaupun Cycliza ni dia tak di evolve, tapi dia ada beberapa form lah. Yang ni dia basic form je. Lepas tu dia ada battle form, dia berdiri ni. Lepas tu dia boleh jadi ride form, macam aku cakap tadi, dia boleh jadi macam motor
motor tu. Yang ni ekor dia dengan ni tu jadi tayar. Lepas tu korang duduk lah, korang punya avatar tu duduk kat dia punya ni. So dia tu lah jadi motor tu. Tu jalan ke sana sini, explore Paldia tu. Lepas tu yang weakness Cycliza ni, dia weak dengan yang Ice type, Fighting type, Dragon type dan juga Fairy type Pokemon. Memang 4 type tu senang gila nak kalahkan Cycliza ni. Lepas tu Cycliza ni macam aku cakap tadi, dia tak ada evolve apa benda, tapi dia ada banyak form. Tapi dia ada past and future Paradox form. Yang Koraidon dengan Miraidon tu adalah past future Paradox dia ni. Yang Koraidon past Paradox, yang future Paradox dia Miraidon. Kalau kau perasan time gen ke-9 ni Pokemon, dia ada keluarkan motor dan juga yang kereta Pokemon. Yang motor yang ni Cycliza ni, yang kereta Rivavroom. Kereta motor dah ada. So Pokemon macam agak pelik sikit tau. Yelah dia dah ada mesin basuh lah, kipas semua kan yang Rotom tu. So dia buatlah Pokemon motor dengan kereta pula. Inilah first Pokemon yang kita nak unboxing hari ni, Cycliza. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Karkadet. Kalau aku salah sebut nama dia, sorry, sebab nama dia macam Karkadet. Maybe sebab Cadet dia ni, lepas tu jadi Karkadet. So yang ni adalah packaging dia, box dia. Lepas tu ada nombor dia MS46. Lepas tu brand dia Mentaka Tommy, macam biasalah Monster Collection ni. Lepas tu ada dia punya gambar Pokemon Karkadet tu kat box dia ni, tepi dia. Lepas tu belakang dia ni sama je macam tadi tu. And bahagian atas ni ada dia punya detail dia, berat dia, tinggi dia lah. Tepi dia belah sini. Yang belakang ni pun sakat sama je cushion yang Choking Hazard tu. So tanpa buang masa, kita buka. Aku harap yang ni dia ada space lah, so senang nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni pun sama je. So terpaksa kemitkan dia sikit. Itulah. Dia kalau belah sini, dia punya ni memang senang nak buka. Tak tahulah kenapa dia buat macam tu. So ni dia punya yang cardboard tu ada plastik dia lah. Sekejap aku gunting. Tak mana dia punya ni? Oh dia tip tebal lah. Salah gunting ke? So ni adalah Pokemon Karkadet tu. Sumpah comel. Ni Pokemon ni maybe based on Night kot, yang pahlawan-pahlawan tu kan. Lepas tu Karkadet tu nama English dia, nama Japanese dia adalah Carbo. Tak tahu Carbo tu apa benda. Maybe Carbohydrate kot. Lepas tu kategori yang Karkadet ni dia adalah Fire Child Pokemon. Dia tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia tak ada mulut, tak ada apa benda. Tapi dekat Pokemon yang YouTube tu dia ada tunjuk tu ada makan. Dia tunjuk makan macam tu je lah. Lepas tu detail kat dia punya bahagian muka dia pada aku okey lah, cantik lah juga. Penjab dia kira boleh lah, cuma macam ada comot sikit. Lepas tu mata ni berapi tau sebenarnya. And ada dia punya corak dekat dia punya helmet ni. Yang ni boleh tutup ke tak ni? Dekat anime ke kat series dia macam tak nampak dia boleh tutup dia punya ni. Maybe setakat dia tu melekat macam tu je. Lepas tu yang belakang ni dia tulis Pokemon Tommy G23 ni. Yang ni macam dia punya api dia. Rambut dia ni api terus. Yelah kalau biasa Pokemon api mesti ada kuah api-api tu, ada pintu macam dekat echo lah, dekat apa dia kan. Lepas tu type dia adalah Fire type. Sebab dah kategori dia pun dah Fire Child, mestilah type dia Fire kan. Lepas tu badan dia pun kau tengok pun macam api macam tu. Tangan dia hitam, lepas tu kat ujung dia ada merah macam ni. Kaki dia pun sama, tapi kau tengok kaki dia macam kaki kuda pun adalah juga. And Karkadet ni keluar time dekat yang gen ke-9, yang Paldia region ni, kira yang terlatest lah. Dia sama je dengan yang Cycliza tu. Lepas tu nombor Pokédex entry yang Karkadet ni, nombor dia lah 0935 935. Kita tengok kat bahagian belakang dia pula. Bahagian belakang dia tak adalah apa sangat, setakat macam api yang terkeluar tu. Dia kalau ambil gambar buat photoshoot pun cantik juga kan, yang macam ni. Lepas tu angin tengah bertiup kan, so api dia kat belakang ni kan, sumpah cantik. Yang ni kepala dia terlalu besar, aku tak sure dia boleh berdiri ke tak, sebab dia macam tak ada bagi stand pun. So nak tak nak kena guna yang plaster untuk lekatkan tu lah. Lepas tu Karkadet punya evolution ni stage 1, dia ni Karkadet. Lepas tu dia ada split evolution tau. Dia boleh evolve jadi 2. Satu dia boleh jadi Armarouge. Lepas tu lagi satu dia boleh jadi yang Cerulite. Tapi antara dua tu aku lebih suka yang Cerulite lah. Dia lagi cantik lah. Lepas tu ada pedang semua tu kan. Lepas tu weakness yang Karkadet ni, dia weak dengan yang water type, ground type dan juga rock type Pokemon. Yelah api kan, confirm dia akan weak dengan yang water. And yang Karkadet ni ada jugalah keluar dekat yang Pokemon Horizon, tapi dia keluar kejap gitu je. Yang dekat yang Pokemon yang kat YouTube tu pada aku episod dia lagi okey kot. Dia ada 2 Karkadet kan, tapi satu dia dah ikut yang trainer tau. Lepas tu satu tu dia evolve jadi Armarouge, lagi satu dia evolve jadi Cerulite. Tapi lepas dia dah evolve semua, dia dah jumpa lah balik macam tu kan. So korang just perlu tengok je lah kat YouTube tu. Lepas tu shiny yang Karkadet ni, aku rasa yang paling pemalas gila lah. Mata dia je dia ubah warna biru macam tu. Semua warna sama je, setakat dia ubah bahagian mata tu je. Dia macam entahlah, dia macam kerja last minute macam tu. So ni last Pokemon yang kita unboxing hari ni, Karkadet. Sumpah kecil, aku tak sure dia boleh berdiri ke tak.
Okey, aku rasa kalau ada berbusing ni memang tak boleh nak berdiri ni. Aku try pasang bateri. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Cycliza dan juga Karkadet. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Karkadet ni sebab dia fire type kot. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. So korang kena apa-apa dia untuk apa akaun unboxing pasti kau just perlu komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takar Tomy part 1 sampai part nombor 24.8 tu, part nombor 28. Macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. And aku juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia sama semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.